Dosa yang paling menghalang satu orang untuk masuk syurga dan dapat redha Allah, dosa dengan manusia. Hati-hati ambil hak orang. Biar hidup susah, jangan sampai ambil hak orang lain. Sebab tu Nabi kata, sampai muflis orang tu ketika mana nama dia dipanggil, buku amalan dia dibentangkan, dia tak pernah tinggal semayang. Dengar Nabi sebut, tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa. Satu kumpulan di padang mahsyar, nama dia kumpulan geng muflis. Cuma yang peliknya, mereka ni tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa Ramadan, tak pernah tinggal zakat. Tapi bila mana nama mereka dipanggil, timbang amalan mereka, pahala mereka banyak. Pahala mereka banyak sebab mereka tak pernah tinggal tuntutan kewajipan. Tapi bila mana habis ditimbang amalan dia, Allah Ta'ala umum, siapa di mahsyar yang kenal dengan dia ni, nak tuntut sesuatu, sila tampilkan dapat. Ramai ni mai belakang dia. Dulu dia yang saja bagi kerja banyak kat saya, padahal ada staff lain. Sebab dia dengki, dia bagi kat saya kerja banyak, saya nak tuntut hari ni. Sila